Nampak tak duri tu bergerak? Jadi hari ni kita berkesempatan tangkap kina ataupun sea urchin ataupun landak laut ni. Tapi untuk yang ni saiz dia terlalu kecil, jadi kita lepaskan dan kita ambil yang sedang-sedang besar. Walaupun besar tapi sebenarnya isi dia taklah banyak sangat. Ini saya tengah berusaha untuk mengeluarkan dia punya isi kuning daripada cengkerang dia tu. Ada yang tanya saya macam mana rasa dia. Sebenarnya rasa sea urchin ni ataupun kina ni adalah rasa yang masin-masin, lemak-lemak. Lepas tu dekat hujung dia tu ada rasa manis sikit. Macam mana cara mengolahnya? Biasanya mereka makan mentah macam tu sahaja. Tapi kalau saya lebih suka untuk cicah sedikit dengan air limau dan campur sedikit cili, ataupun kalau nak best lagi boleh letak bawang merah ataupun bawang putih. Yang tu paling mantap lah. Ada juga yang suka buat cucur, yang goreng, yang buat sup. Tapi so far saya lebih suka kalau dicicah dengan air asam, letak sedikit cili dah memadai. Ada yang pernah try tak kina ni? Biasanya macam mana kamu orang makan? Saya sejujurnya dekat New Zealand inilah first time saya makan kina. Dan so far tekak saya cuma sekadar dapat menerima rasa dia sahaja.